Disclaimer, perbualan kami ini adalah sebelum Portugal kalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Inilah culture kami dan inilah The Borak Clan. Nama aku Izumi. Saya Dini. Dan hari ini sempena Demam World Cup. Demam World Cup kita ada rakan borak yang paling special hari ni dekat kita punya set. Sangat special. Korang mesti nak tahu siapa kan? So dia dikenali sebagai seorang bekas student multimedia pada tahun berapa 2013. 2013. Lama dah weh. Ya. Time tu aku tengah bingung lagi. Betul. Time tu saya baru form 1 Oh, form 1. Aku baru form 1. So let's welcome our special guest. Special guest pula tu. Kita kena sangat special. Sangat special. So mari kita alu-alukan saudara Azwan Ismail. Betul Tepuk sikit background, tepuk sikit. Okay. Gini kita orang first time ni. First time First time dengan guest luar sebenarnya. Sebelum ni? Selalu ni student je. So kali ni dia Okay. lebih berdebar. Lagi berdebar. Dan lagi orang yang bagus. berpengalaman, Ya. mereka famous. So Alhamdulillah. mari kita. Okay. Jom, let's go. So apa ni abang lah, saya panggil abang Okay, abang. abang. Boleh introduce tak diri dekat yang lain mana yang tengok sekarang? Okay, first of all, just want to say thank you for welcome. Terima kasih. Terima kasih Tak, kerana tak datang ada. ke kita orang. Yelah, jemput saya pun. Yelah, saya appreciate lah benda tu kan. Sebab jemput setelah sekian lama saya tak datang sini. 2013 last. So ni saya datang balik. Agak nervous sebenarnya. So dapat invitation daripada Miss Cita. So dia ada WhatsApp. So thank you so much sebab invite saya untuk datang ke podcast ni. So basically nama saya Muhammad Azwan bin Ismail. So saya besar di Ceras Kuala Lumpur, di Flat Sri Kota Bandar Tun Razak. So saya berumur 34 tahun. So saya bersekolah sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Mida 1. Taman Mida. Okay. Taman Mida 1 dan berhijrah ke Segambut. Duduk asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah. Which is sekolah sport lah. Sekolah sport. Itu serba sedikit lah. Latar belakang saya. Memang dari dulu kiranya abang memang bercenderung dekat dalam bahagian sports lah kiranya. Betul. Memang daripada kecil saya minat. Memang minat. So daripada umur berapa abang start dalam dunia? Saya start sepak bola umur saya 6 tahun kalau tak silap saya. 6 tahun. Sepak bola saja. Sepak bola, sepak je macam biasa, sepak-sepak, main sepak-sepak petang-petang kan. Macam tu. Start minat dari situlah. Betul, start minat dari situ. Sebenarnya macam kita sekarang musim World Cup. So pada masa tu World Cup Jepun 2002 kalau tak silap saya. So that time lah macam tengok kan abang saudara bawa tengok bola semua kan dekat TV semua. Start daripada tu lah saya minat bola sebenarnya. 2002 time tu umur abang berapa Lebih kurang 6-7 tahun macam tu 6-7 tahun lah. Saya 2 tahun. Saya sempat tengok World Cup time tu pun 2010 rasanya time tu. South Africa. South Africa. Betul lah. Time tu tengah seronok kan. Hype betul. gila lah. Okay. Aku tak tahu apa-apa pasal bola. Aku kat sini. Lepas ni mesti tahu. Lepas podcast ni mesti tahu. Sebab yang saya tahu pasal tentang Abang Azwan currently free agent ke ataupun masih Free agent lah. Free agent lah sekarang. Buat masa ni free agent lah. So sebelum ni bersama kelab lah. Oh, I see. So kalau macam sekarang abang lebih fokus apa jadi coach ke macam mana? So far sekarang lepas je tahun lepas last MPFL Malaysia Premier Futsal League. So last bermain untuk Penang. So after that tahun ni dia buat Division 1 saja, which is Penang tak ada team lah. So then saya fokus kepada coaching dan akademi saya lah bersama rakan saya. So sekarang so far macam tu lah saya punya career sekarang. Tapi still kalau masih orang ajak main saya main juga. Kata Ronaldo selagi boleh main kita main. Dia 41 pun. Ya betul. Age is just number lah. Yes. Okay, kita go for first question dulu Kita pertama sekali sebab tadi abang dah terima kasihkan ke kita orang dah beri introduction. Saya pun nak cakap
terima kasih kerana Sama-sama. datang Baik. take part of this. Okay, Sebab okay. sebenarnya macam saya ada buat research tentang abang sikit. Sebab contoh Oh. abang dikenali sebagai pemain Stalker futsal. bukan stalker. Bukan stalker. Saya stalker semalam. Saya stalker. Saya tanya lebih daripada 5 orang. Kau kenal abang ni? Kau kenal abang ni? Tak, mostly tak kenal. Tak, kebanyakannya yang saya tanya yang area dia duduk Selangor. Diorang Oh, semua yang main futsal. alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kata, oh ni famous ni. Alhamdulillah. Sebab saya Saya Google. Saya tulis nama abang kat Google lah, naik nama tu. Tapi before that ada buat juga research tentang abang sebab abang main futsal. And futsal ni sebenarnya dalam kat Malaysia ni scene dia tak kuat sangat sebenarnya. Betul. Honestly saying. Betul. Sebab orang kan fokus kat bola sepak sangat. Betul, sukan utama kan semua tu. Sukan utama. So macam mana, okay, first question ni kan. Cuba macam mana kenapa masa dulu masa abang masuk dekat apa orang kata sini, kenapa pilih multimedia? Okay, first of all memang media ni dululah kalau orang cakap dulu dia punya pengaruh kurang sikit. So tapi disebabkan itulah saya nak bantu dalam apa tu media punya kuasa ni. So that saya ambil tu pun sebab benda tu juga untuk memperluaskan media ni, untuk belajar tentang media ni juga. Mula-mula yelah biasalah kita habis sekolah, saya habis sekolah terus setahun rehat, lepas tu terus belajar terus. Which is ikut kawan juga sebenarnya. First dia cerita dia macam ni, saya habis sekolah tu saya nak apply untuk KPTM Johor. Tapi parents tak bagi. So which is yang paling dekat kat sini, saya ceras kat sini. Sinilah dekat. So ikut kawan juga. Kau ambil apa? Aku ambil multimedia. Which is multimedia saya minat. Aku pun minat. Jomlah join, apply. Saya minat fotografer, saya minat editing, macam editing dengan content kat situlah saya minat tu. So daripada situlah saya ikut kawan. Lama-lama dia jadi minat. Masuklah kelas. Alhamdulillah habis 3 tahun tu. Dalam masa yang sama belajar dengan main futsal juga. Dari situlah minat dia. Abang masih buat fotografi ataupun editing ke? Editing masih, sebab sekarang pun saya aktif dengan Malaysia Creator. Kalau semua tahu Malaysia Creator sekarang kita ada Influencer World Cup. So which is saya pun tengah buat konten juga sekarang. Sebab dalam team tu bukan saja pandai main bola saja, kena pandai konten dan kena ada view lah macam tu. Betul. So sekarang pun masih lagi editing dan macam tu lah. Ya, because zaman sekarang penting betul, kan. Betul. Penting. Apa yang belajar multimedia ni satu kelebihan lah. Betul. Kita boleh buat dua benda. Even Dini dia pemotoran tau. Dia buat konten juga mostly. Ya, betul. Bila Content. fikir macam ni, terfikir juga, abang Azam buat konten. Betul. Walaupun bola sepak pun kena pandai berkonten juga. Sebab dulu multimedia ni IG kita tak aktif sangat dulu. Yes, betul. Tak ada IG, Facebook ni semua. Sebab sekarang ni kita untuk konten ni senang kita promote diri kita juga tahu. Branding kita sendiri tahu. Untuk macam editing, kita punya orang kata macam harian kita kita outfit of the day semua kan. OTD semua kan. Itu pun kita show kita punya personality sebenarnya tu. Dekat media sebenarnya. Tu penting lah. Sekarang semua di hujung jari ya. Betul. Dan lagi dengan kewujudan TikTok. Betul. TikTok lagi lah. Famous. TikTok paling Post je. Abang aktif kat sana? So far sekarang baru nak aktif. Sebab sebab influencer tu lah. Influencer World Cup tu. InsyaAllah pun kita pun dalam influencer Malaysia tu pun kita nak try buat influencer World Cup juga untuk Malaysia sebenarnya. Untuk tournament influencer yang bermain bola, kita nak buat internal lah supaya nanti internal tu kita boleh selection untuk influencer World Cup. Influencer World Cup buat dekat Johor tau. Ya ke? Kalau semua orang tak tahu, influencer World Cup tahun ni dekat Johor bulan 11. So kalau mana yang tak tahu, influencer cup sebenarnya untuk content creator ada sebenarnya. Yang boleh main bola sebenarnya. So far sekarang bola lah. Sukan-sukan lain insya-Allah nanti. Selain daripada tu, sebab ni soalan spontan. Soalan spontan daripada saya. Yang ini sebab saya interested. Okay. Abang kan at the moment coach kan? Betul. Ada terlibat Coach. Lepas tu mesti ada license kan? Betul. License kali ni abang pegang license apa? Level berapa tu? Okay, now dekat Malaysia ni kita ada 3 level. So now saya level 2. Level 2. Level 3 baru buat itu tapi saya tak sempat nak join. So sekarang saya ada level 2 AFC Futsal Coaching.
AFC Futsal Coaching. Maksudnya Asian Federation Champion kan? Confederation. Confederation. Konfederasi lah kalau bahasa Melayu. AFC yang Asia punya lah. Betul. Dia ada level Europe, dia ada ni Europe is UEFA. Ya, betul, UEFA. okay. Yes. So level tu lah. Yang itu dia boleh pakai untuk futsal sahaja ke atau boleh pakai Futsal dekat saja. football? Futsal saja. Bola dengan Sebab dia futsal coachingnya. Dia ada Hmm. mention kat situ. AFC tak sama. tak sama. Football dia bermula daripada D-license kalau tak silap saya. D-license. D-license baru pergi kepada CBA. Rasanya dia Continental macam license D, Continental license Betul. Kalau B, bola ni saya ya. ni sikit tak faham sikit ada punya coaching kan. Tapi macam tu lah dia punya proses dia. Sama ke dia punya cara coach tu dengan football yang atas padang? Sebab futsal ni dia lebih pada padang indoor kan? Betul. Pada 40-20. yang simen tu kan? lebih simen. Player tak ramai betul tak? Betul. Berapa? 7 lawan 7? 5 lawan 5. 5 lawan 5. Macam mana lagi nak handle macam tu? The Dia pressure. kalau beza bola dengan futsal ni sebenarnya, futsal is fast game lah. Fast game, quick decision, speed. Dia tak ada masa untuk rest macam bola. Kalau kita tengok bola ni macam bukanlah kata boring tengok macam World Cup sekarang kan. Tapi when to go through the knockout stage ni macam laju sikit lagi lah. Kalau grouping tu macam, tapi now semua dah fight team kan. Tapi kalau tengok bola belah side sana, belah sini boleh rehat dulu. Tapi futsal lain. Dia bila counter dia ada transition tu laju tau. So beza dia futsal dengan padang lah. Lagi satu dia punya court lah. Dengan padang dia size lain. Formation wise tu mungkin ikut bilangan berapa kat dalam. Betul. Kalau dia nama position pun lain sebenarnya. Kalau bola padang kita atas kita panggil striker. Kalau futsal kita panggil pivot. Pivot. P-I-V-O-T. Betul, pivot. Kalau wing kanan kita panggil ala kanan. Ala. Ni Spain atau Spain punya Portugis term terms Uruguay kot, tak pasti. Lepas tu kalau bawah kita panggil defend kan. Ni kita panggil fixo. F-I-X-O. Kalau GK kita panggil goalkeeper. Ni panggil golero. Macam tu lah. Dia punya terms dia. Nama dia dekat situ. Kita share sikit lah. Cuba kalau macam Dini punya posisi apa dekat dalam Dia break. Tahu sepak. Ulas. So bang, Tarik kelas. masa abang belajar dulu, Okey. memang abang dah aktif daripada abang masuk dekat college ataupun sebelum tu lagi abang dah aktif? Sebelum untuk cerita ini kira cerita permulaan karier lah sebenarnya. Okey. Saya start bermain bola sebenarnya. Saya main bola dekat sekolah rendah, wakil sekolah. Kat sekolah saya aktif main bola, takraw, badminton, lompat jauh, lompat tinggi semua saya masuk. Sampailah dapat olaragawan. So start daripada situ. Saya aktif. Time tu kita biasa budak, kita tak tahu sukan apa yang kita nak cabangkan kan. So saya try je semua sampai, tapi pandailah bagi masa belajar dengan ni. Okey, masuk ke menengah saya main bola padang. Okey, main bola padang dapatlah wakil sekolah semua kan, semua masuk sekolah sukan kan. Sekolah sukan tu ada tiga sukan kalau tak silap. Bola padang, takraw, badminton. Saya go for bola padang lah. So bola padang tu ada training macam biasa. Dapat wakil sekolah semua, pergi ke MSSM biasa semua kan. So turning point dia kat situ, saya masuk ke futsal sebenarnya daripada start form 3. Saya dapat selection Malaysia bawah 15. Bawah 15 tahun. Under 15. Bawah 15 Malaysia. Dia buat dekat sekolah saya. Kita pun semangat lah. Semangat dapat selection kan, Malaysia kan. Lepas tu kawan-kawan tengok pula kan. So lagi semangat lah, seronok lah, bangga lah. Lepas tu selection tak dapat, which is macam frust lah. So frust, start daripada situ saya main ke futsal. Turn into futsal, which is tak ada apa-apa pun, main macam weekly tournament tu je. Weekly tournament yang one day tournament tu kan, dapat prize semua tu. Start daripada situ. Sampailah sekarang saya main futsal sejak daripada tu je. Itulah dia punya tu. Jalan cerita menarik. Saya
start daripada awal Dia sikit. punya So abang tadi kata pun start 6 tahun datang tanam bola dah. sebab memang macam saya dulu pun saya tak tahu nak main sukan apa. Saya main je lah apa Yeah, yang betul. ada. Masa Lepas tu, sekolah rendah tu kita cuba je sukan Kita apa. cuba Dan kita tak tahu Betul. apa itu sukan kan. Kita tak tahu pun kelebihan kita kat mana time tu. Kita betul. budak-budak kan. So try je, which is try je. sedihnya sebab saya ni kaki bangku. Sama. Saya kalau tendang bola tu ke depan dia pergi kanan. Tak apa. Allah jadikan kita ni macam masing-masing ada kelebihan. Yes. So kita je kena cari. Yeah. Macam saya pandai main bola. Uzumi Ya, kan. Izumi. Uzumi tak pandai main bola. Tapi kelebihan Uzumi pengacara. Host contoh. Macam tu. Dia sama bela macam Dini pandai bawa motor. Interesting. Jarang lah. Bila Tapi orang saya pandai bawa motor lah. Oh, Oh, ini kalau buat hal dia kejauh. boleh. Rider. Tapi bila abang cakap macam ni, bagi saya satu perspektif juga sebenarnya. Yes, Sebab betul. saya kaki-kaki bangku pun sebenarnya saya suka tengok bola dan saya suka Yes. macam manage bola tau. Kadang-kadang kaki bangku lagi pandai tengok bola sebenarnya. Ah. Tak semestinya yang pandai main bola pandai tengok bola. Abang Kadang-kadang pandai Hmm. macam ni je. Cuma cakap je. Betul, pandai macam ni je. Tapi kau tak tahu benda pun sebenarnya. Pandai jadi pandit lah. Pandit. Tapi suruh Masih main. baik sikit pandit. Macam tu lah cara dia. So abang macam mana abang balancekan between belajar dan juga kerjaya ni? Sebab saya rasa abang pun mungkin at that time tak terfikir pun nak jadikan benda ni sebagai macam Betul futsal lah, sebagai betul. kerjaya. Macam mana balancekan between belajar tu? Okay, masa saya habis sekolah tu, saya tak main lagi. Masa start daripada Felda United tu, saya dah start belajar dah. Saya dah start belajar dah. Which is, Alhamdulillah sebab training semua malam. Oh, maksudnya tak tinggal jugalah belajar Tak ada. Tak ada tinggal lah. So far macam tournament pun weekly, hari Minggu je tournament. So far masa tu okay lah untuk saya. Ada certain dia tak ada lah macam selalu. Ada sekali tu macam tiba-tiba kena pergi seminggu dekat luar. Itu kena tinggal lah. Maksudnya Terpaksa lah. masa tu itu coach yang set upkan lah schedule. Betul. Just friendly je macam tu. Kalau macam ada friendly luar ke kan, itu kena minta permission daripada ni lah, miss kita lah. Okay. Okey bang, macam mana abang boleh terdetik aku nak ke tahap itu? Maknanya nak ke tahap yang lebih tinggi, profesional tu. Macam mana abang boleh terdetik rasa benda tu? Okay, macam saya cakap tadi yang sebelum ni. So turning point tu start daripada yang selection tadi. Selection tadi macam kita tak dapat selection bawah. Saya tak dapat tahu selection bawah Malaysia bawah 15 tu. Saya tak dapat. That time saya turning point kat situ. Which is aku nak pergi sukan mana sekarang. Macam bola ni tak boleh pergi. Kalau dulu memang badan saya kecil. Saya kurus, saya kecil dulu. Tapi sekarang pun kurus lagi. Tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Tapi dulu lagi kurus. Okay. Orang kata keding lah. Masa belajar dulu pun keding je kan. Tapi yelah nak fight dengan sekolah Bukit Jalil semua kan. Dan sizing semua. So turning point dia kat situ. So saya cakap apa yang sukan dekat dengan bola ni. Yang pakai kaki lah orang cakap kan. Which is futsal lah. That time futsal tak popular lagi masa dekat Malaysia time tu. Tak popular. So betul. dia ada weekly tournament je time tu. Betul. Macam kita tengok dulu Cosmo 42 jam dekat Putrajaya, pagi petang siang malam. Harian Metro, which is kat situ je lah. Futsal Malaysia pun tak popular that time. Time tu scene memang tak kuat lagi. Ya, betul. Lepas tu turning point dia kat situ bila cakap aku tak boleh main bola macamnya. Sebab bola ni aku kecil, aku tak boleh, aku rasa tak boleh. Which is futsal. Futsal ni dia game speed. Mungkin kelebihan aku dekat situ. Lagi lepas tu dengan sizing again. Sizing. So start daripada situlah turning point dia untuk bermain futsal. Dan dah lama main-main semua. Dah dapat wakil. Dulu liga kita semi-pro. Semi-pro. Betul, Liga Futsal Kebangsaan. Which is bukan profesional lagi. Word professional tu bila saya dah into that liga, mestilah kita nak wakil kebangsaan. Contoh macam Dini, motor, mesti nak wakil Malaysia. Betul. Untuk pergi ke luar. Sama juga, anything lah, sukan apa-apa pun kita main mesti kita ada target. Takkan kita nak main macam situ je, orang kata jago kampung lah. So kita ada satu misi. Daripada situlah saya main-main. Daripada liga tu saya train hard semua.
untuk dapatkan sarung JC Malaysia, which is saya dapat. Alhamdulillah dalam masa setahun atau 2 tahun saya dapat collab national. So daripada situ turning point saya daripada form 3 tu. Saya daripada form 3 saya dapat collab Malaysia 2000 masa belajar. Masa belajar lagi saya dapat. Betul, 2010 11 macam tu lah. So which is saya form 3 tu 2007. Kalau tak silap, 2007 2013, which is 6 tahun. Saya kejar impian tu lah. Which is tak lama lah untuk dibandingkan yang lain-lain. Sebenarnya turning point saya start daripada situ lah untuk jadi professional player. Tapi tu ibu bapa abang semua memang supportive dengan dreams abang tu. Kalau cerita ibu bapa ni memang very supportive lah. Zaman dulu saya dulu masa sekolah dah kita ada pakai kasut boot kain je dulu. Ya betul. Boot kain lah. Tapi saya mak bapak saya support sampai pergi Pertama. Dulu famous Pertama kalau tak tahu, siapa yang tak tahu. Pertama kompleks tu, Pertama sebelah kompleks. Sogo tu. Betul. yang Pertama kompleks dekat situ juga aku buat suit. Dia mesti tahu, Semua dia kat mesti situ. tahu kalau situ ada banyak kedai suit. Ya banyak kedai suit. Helmet full face semua kat suit, situ. So atas itu ada kedai boot semua kat situ lah. Tapi tak adalah beli yang mahal tentu. Macam baru nak main beli Ambro, boot kain semua kan. Sampailah masuk asrama tu, saya ingat lagi masa form 3 juga kot. Mak saya beli boot tentu zaman F50. Boot Spider yang warna hitam biru yang lekat depan tu. Rasanya Messi tu lah. ya rasa ingat. Messi Tunate. Rasa ingat. Adidas Tunate. Yang ni F50 yang Spider hitam masuk biru belakang. Yes. Rupa dia nanti ada korang tahu nanti nostalgia tu. Kasut tu ramai budak-budak pakai betul. dia dulu. Macam nak tanya, parents abang dia background dorang ada yang atlet juga atau? family saya tak ada footballer. Tak ada bola. Tak ada. You the only baller lah Yes, kira. bapak saya tak ada background, semua memang kerja semua. Abang saya kaki bangku orang. Tapi bolehlah main-main sesaja yang Angah tu boleh main sesaja yang tapi nombor 1 memang tak main langsung. Zaman sekarang ni. Ni clip farm TikTok. Zaman sekarang. Zaman sekarang ni saya rasa mungkin daripada pandangan abang sendirilah. Adakah youth untuk yang bermain untuk futsal ke bola sepak ramai ataupun berkurangan? So far kalau saya tengok bertambah lah. Bertambah. Alhamdulillah bertambah lah. So sebab dengan covering media pun main peranan juga sebenarnya. Sebab sekarang kan media kan semua ujung jari je. So nanti sebab tu lah kot yang dapat macam population tu naik lah untuk sukan futsal ni. Kiranya kita masih dalam keadaan yang terjamin lah dari segi pelapis semua untuk yang akan datang. Dia jamin tak terjamin tu bergantung kepada federasi tu sendirilah. Kalau ramai pun tapi tak ada tournament untuk 2 orang pun no point juga. Dia tergantung kepada federation jugalah. Yeah, betul. Kalau tak ada program Kaumbi pun budak-budak tu tak tahu nak salurkan ke mana. Tak ada platform, orang kata tak ada platform. Macam kita dulu tak ada platform. Saya dulu tak ada platform. Oh ya ke? Tak ada. Macam mana proses nak jadi profesional tu? Kalau untuk saya dulu start daripada orang boleh panggil lah Liga Haram. Orang cakap Liga Haram. Liga Haram Haram ball. Haram ball ke apa? Haram tu maksud dia bukan dianjurkan oleh Federasi FAM. Just macam Selcom ke Harian Metro macam saya cakap dia macam one day tournament. Apa dia tak dapat endorse daripada FAM. Bukan anjuran FAM. Macam tu. Kalau dia fun boleh jadi, swasta pun boleh jadi. Company swasta, Selcom ke anjuran macam tu lah. Orang panggil Liga Haram macam tu. Dia tak panggil NGO ke apa? Bukan, tak panggil NGO. Kalau terms dia Liga Haram. Liga Haram. Tapi haram bukan duit tu haram. Maksudnya tu tak ada dalam federation. Tak ada federation tak anjurkan. Kalau halal yang macam saya cakap dia Liga Futsal Kebangsaan. Kalau sekarang Malaysia Premier Futsal League. Tu yang halal punya lah, yang profesional. Kalau yang weekly ni dia panggil Liga Haram je lah. So dulu platform saya macam tu. So daripada situ tu ada soalan tu ke? Itulah betul. Ada soalan tu. Itulah soalan yang terjawab tu. Soalan seterusnya saya jawab terus. Lepas tu kalau turning pointnya saya masuk dekat professional scene ni, saya ada 2 orang, satu team. Kan saya cakap tadi saya main Liga Haram tu dengan satu team sekolah. Lepas tu saya panggil ni lepas tu main Liga Haram. Saya main 2000 berapa kalau tak ingat, 2013 ke onwards lah saya dah main dah. Lepas tu
saya panggil-panggil budak-budak kelas je untuk main tournament Milo kalau tahu. Hidup Tournament bola, hidup Milo. bola. Rasa perasaan kau Hidup bola Milo. tahun 2013 Betul. Saya rasa pernah nak join dulu tapi tak dapat. Hidup. Banyak time benda. tu 2000 kita main bawah 16. 2000 berapa? Bawah 16, 2008. 2009 saya SPM. Lepas tu kita main time tu grand final pergi Manchester. Oh, Ah, bukan yang apa mencari siapa tu? tu Ramli. Oh, mencari tu bukan? Tu Faiz Salim. Oh, Saya hidup bola tu tapi Arif Rahman pun daripada hidup bola kat sebenarnya. Oh, ya ke? Kalau siapa yang tak tahu kan, Arif Rahman pun daripada hidup bola. Hmm. So saya start situ tapi kalah time tu. Kalah daripada situ saya main Harian Metro masa saya cakap di Cosmo dengan tim-tim lah. Lepas tu daripada situ ada macam mau panggil senior-senior yang main dah lama kan. Nampak kita. So, nampak kita ajaklah kita main tim dorang. Main tim dorang kira tim dorang tu dah power lah macam cakap kan. Dah senior kan betul kan. So main dengan dorang pula. So up lagi satu level. Market awak dah naik kan ni. Dah naik sikit. Okay, main tim popular ni ramai orang tengok lah. Ramai orang nak kalahkan, ramai orang tak suka. Lepas tu sebab tiap-tiap minggu menang. Dapat duit contoh. Lagi tetap tak suka. So daripada situ kawan saya ni dapat 2 orang pergi selection Felda. Kiranya dia tak ada buat open selection, dia just macam bagi orang kata tempoh percubaan. Seminggu 2 minggu macam tu lah. That time dia datang pula kena fitness pula. Aduh. Salah tarik, salah hari lah. Fitness, tangga semua complete lah, bukit semua dah tu. Lepas tu tak larat dia pull off. Pancit dah terus. Pancit. Cakap aduh. dua orang tu lah. Lepas tu Golero tu yang invite yang 2 orang tu. Ada satu keeper tu nama dia EJ. So dia invite yang 2 orang tu, kawan saya tu. Saya tak tahu pun time tu, saya tak kisah pun. Saya just macam follow the flow je time tu. So that time dia panggil kena hari datang tak kena hari fitness tu, dia pull off. Lepas tu kawan saya cakap, J kau try lah call Dek Wan. Dia cakap, dia panggil saya Dek Wan kan. Lepas tu EJ ni call saya pergilah. Saya pergi, saya layan semua, follow the flow, datang training semua. Alhamdulillah dapat. Apa pengorbanan abang untuk apa pengorbanan paling besar abang pernah buat untuk capai satu benda? Macam contoh sekarang abang buat futsal kan. Main futsal. Simple lah. Masa banyak. Sebab tu dia cakap macam sukan ni bagus sebenarnya untuk kita bagi komitmen dan fokus. Masa saya memang masa dulu memang untuk futsal dan belajar je. Macam contoh, saya bagi contoh masa belajar dulu. Saya bangun pagi, saya pergi kelas sampai petang, balik mandi makan, pergi training terus. Lepas tu balik tidur. Itu harian saya. Dulu. Masa lah. So pengorbanan tu bagi saya masa. Lepas tu lagi masa dengan keluarga. Lepas tu lepas kahwin masa dengan family. Itulah dia punya pengorbanan besar dia. Lagi satu saya boleh cakap kot, masa dan tenaga. Itu pengorbanan lah. Pengorbanan paling besar lah. Kalau untuk sepanjang kerjaya saya. Okay. Saya tahu. Sebab abang ada cakap dekat dalam podcast yang paling supportive. Alhamdulillah abang cakap isteri abang. Betul ke? Betul. Lepas kahwin for sure isteri lah. Jatuh bangun saya dekat JDT tu dia je tahu. Oh ya ke? Sebelum tu for sure ibu bapa lah. Daripada saya kecil sampai ke besar, kita tak boleh balas lah jasa dia, saya rasa. Just apa yang kita boleh ni jaga je lah. Jaga dia lah. Apa kesihatan dia ke apa ke kan. So far kalau kita nak balas jasa mak bapak kita ni tak terbalas. Penonton pun boleh jawab kot. Tak terbalas. Apa yang kita boleh just jaga dia je lah. Ya betul. Bagi apa yang keperluan dia tu je tu. So after lepas kahwin ni for sure isteri lah. Tu je lah. Now saya tanya soalan pada awal ni. Soalan ni, soalan. Asal aku yang nervous? Jangan Macam aku yang kata soalan. Nak kena tanya dulu ke? Okay, soalan ni saya rasa sebab kita pun multimedia student, abang pun bekas multimedia student.
So as a appreciation lah kita tanya soalan ni sebab nak tahu lebih lanjut, mungkin abang ada pendapat. When it comes to being athlete kan, saya perasan athlete sekarang ni content creating pun diorang buat juga. Betul. Ataupun kalau bukan content creating pun diorang post untuk marketkan atau self branding lah. Yes. Betul. So abang rasa penting ke content creator content creation untuk athlete? Ke athlete ni boleh saja buat apa yang mereka buat tanpa social media? Bagi saya setuju. Sebenarnya for me myself pun saya perlukan multimedia such as IG, Facebook, TikTok semua untuk branding myself. Untuk yelah, lepas kita dah bersara ni, kita nak buat apa lepas ni? Sekarang kita nak diam terus. So habis kat situ je. So multimedia ni which is membantu saya untuk promote diri saya juga. Untuk macam contoh macam saya cakap tadi, saya coaching sekarang kan. Coaching academy untuk membantu academy saya dengan kawan saya juga sebenarnya. So multimedia membantu daripada segi lain pun menjana income juga sebenarnya. Menjana income, betul. Betul. Kita ada content creator untuk macam YouTuber. Which is semua orang tahu kat luar sana I Show Speed. Yes. Yeah. Walaupun dia bukan footballer. Bukan dia footballer pun dia jadikan multimedia ni platform untuk jumpa Cristiano Ronaldo. Contoh. Tapi dia gila lah. Dia memang memang crowd dia ramai. Crowd dia Dia tu live streamer tu menjana income. Yeah, betul. Which is itu pun salah satu cabang juga sebenarnya dalam multimedia. So for me sangat membantulah benda tu dalam branding, content creator. So saya pun sebelum ni sebenarnya tak ada pun pandai buat content sebenarnya. So sejak saya join Influencer World Cup ni, which is benda tu kena buat lah. Kena buat. Bukan saya pandai main bola je, tapi kalau kau tak buat content pun takkan dapat juga. So tapi sekarang dalam sesi pemilihan lah. So benda tu benda baru. Saya kena keluar daripada saya punya zone selesa. Sebelum ni saya tak buat content pun, jujur. Saya tak buat konten bola semua tak pernah buat. Apa tadi influencer? Influencer World Cup. Yang tu diorang group ke ataupun Tim bola. tim bola? Tim Dalam tu bola. semua memang pemain bola? Semua influencer. Influencer bola lah. Oh, ya ke? Kita ada Kanda. Kandang? Kanda. Oh, kandang. Okey. Kita ni pekat tu dia tak dengar. Kalau Kanda tengok ni hashtag dia. Kanda. Kalau yang lain tahulah Kanda. Kanda, Nidal Joker tu yang boxing tu. Nidal tu. Saya rasa dia ramai lagi. Kalau yang macam luar negara yang perempuan tu siapa dengan Celine tu. Celine, betul. Tu Celine pun Depp. influencer juga. Ya, yeah, betul. Celine Depp. So multimedia ni dia banyak cabang sebenarnya. Fotografer, editing. So which is kalau nak related dengan sukan ni sebenarnya, fotografer ni kita ada macam freelance fotografer, wedding ke apa ke. Advantage kat situ. Sebenarnya banyak cabang sebenarnya media ni. So, sebab dulu abang kat sini 2013 kan dekat 2013. multimedia kan. Betul. Apa beza? Okay, abang rasa multimedia dulu ada tak macam content creation punya subjek apa ke? Tak Ke ada. Dia tak ada. Tak ada. Saya rasa ada tapi baru nak mula macam Baru. YouTuber. Tapi konten-konten ni dulu tak ada. Dulu 2013 tak ada TikTok kot. Rasa tak ada TikTok lagi kot. So dulu ada Rasanya cerita dia Dulu tak ada yang lagi. starting musically kan? Siapa ada masih main musically? Yang short tu semua tak ada lagi TikTok kot. Dark Smash time tu tak wujud Dark lagi. Smash. Zaman tu Dark Smash. Dark Smash je. Aduh, Vine, Dark Smash. Snapchat tak ada lagi time tu. Tak lagi? Dark Smash kot time tu. Sebab saya tanya, sebab saya fikir macam mungkin cara abang belajar multimedia masa tahun 2013 tu lain cara dia. Kan mungkin betul. orang fikir multimedia ni graphic design sahaja. Betul sahaja. Tapi benda tu luas. Luas kan. 3D lah apa 3D macam-macam kita buat kartun, website, semua web semua. Tapi dulu abang ada buat sebab saya beritahu ni sebab multimedia sekarang kita ada subjek di mana kita kena buat product review tau. So, kita Sama ada buat dulu iklan. sama ada juga. ada juga. Pakai YouTube that time. YouTube betul. Pakai YouTube So multimedia ni memang luas lah sebenarnya. Tapi Boleh masa jadi abang income. masuk multimedia, ada tak orang cakap apa-apa? Sebab macam aku nak masuk multimedia, orang kata tak boleh pergi jauh lah. Sebab multimedia ni orang tak tahu apa itu multimedia. Abang ada pernah kena tak? So far tak pernah. Tak ada lagi lah. Sebab Alhamdulillah. sebab abang masuk ikut based on kawan juga sebenarnya. So kawan pun encourage lah. Bukan kawan menidakkan benda tu tau. Ya betul. Aku masuk. Sebab Tapi kita, itulah macam biarlah orang nak cakap apa sebab end of the day dia tak bayar pun kita punya bill betul? hujung bulan. Bukan Kita juga kena. Bukan dia bayar education kita. Bukannya kita pakai duit dia pun betul, sebenarnya. So
percaya pada diri, jalan terus je. Mm-mm. Jangan ikut belakang. Mula-mula Lepas tu buat bekak. buat bekak je. Trust je kau punya impian kau kan. Niat. Saya So minat percaya. multimedia pergilah. Betul. Betul? Saya percaya dengan jawapan abang. Abang mengatakan bahawa multimedia ni sangat penting lah untuk kejaya Betul, sebagai sekarang. seorang atlet. Power multimedia sekarang power. Multimedia. Boleh jadi billionaire semua, dapat duit semua. Rasanya. Dulu tak ada lah. Sekarang je nak poster pun dah berapa dah. Betul? Nak kena bayar. Mm-mm. Itulah dia punya betul. World Cup sekarang ni pun kalau tengok kita punya apa kata bot tu bukan? Betul, Yang apa nama tu bila dia keluarkan nama-nama player tu kan dia ada macam Yes, animation. betul lah, betul. Itu semua multimedia tu. Multimedia tu. Cool gila. Yang tak tahu, yang tak pernah belajar. Tengok. Tak ada Aku macam World tengah, Cup. betul. Tak, dia setiap kali keluar nama-nama macam tu. Dia line up dia. Line up kan. First 11. So, Keluar kata-kata kalau dia. Cristiano Ronaldo dia buat macam ni. Ada shoot dia lah. Ada shoot Macam dia. shoot macam ni. Just 1 second 2 second je untuk Kalau tak tengok perkenalkan player. Kalau tak tengok kat animation tu pun boleh tengok dekat bahagian yang macam contoh scoreboard tu semua. Betul lah, tu betul. Semua multimedia LED. tu. So sponsor semua masuk kat situ. So Sponsor semua semua. multimedia. Multimedia ni big lah, besar. Rasanya kalau sebagai atlet kalau contohlah saya ni atlet, saya nak masuk multimedia. Apa cabang ataupun kejayaan yang sesuai untuk saya masuk? Contoh mungkin ada orang kata sports fotografi. Betul? Ataupun mungkin ada orang kata apa? Videographer ke, graphic designer. Untuk bola ataupun futsal, daripada side saya boleh jadi video analysis. Video analysis ni macam mana? Video analysis tu just contoh dalam satu game tu Izumi Izumi record full game, then cut mana yang coach nak. Macam highlight lah kira. Yes. Then macam that time ada mistake one player. So tu video analysis. Yes. Apa yang lepas tu bagi kat coach. Video analysis. So apa yang that kena tahu sikit lah bab ni kan tactical. Bila dekat dalam locker room bukan locker room, dia orang macam ada meeting room. Which is kalau video analysis ni lepas habis game. Yes. Kalau tu tak sempat nak cut nak semua. So full tu untuk next game. Contoh next game kan, kalau ada masa seminggu tu contoh habis game tu Izumi cut, so bagi kat coach. Bagi kat coach, that time 1 week training tu untuk game next tu dia training based on salah tu lah. Mistake tu lah yang video tu kat sebab video analysis tu actually nak tengok balik orang kata permainan. Betul. Lepas tu nak analyse mistake. Yes, betul. Apa yang kena tutup kiri ke tutup kanan ke, term-term macam tu. Selain tu maybe boleh go photographer. Fotografer ramai rasanya kan. Betul lah. Ni fotografer. Fotografer Dia rider tapi dia fotografer sekali. Okey boleh. Sampai tak ada gambar. Gambar tak ke? handle pula. Gambar ke? Sebab macam dia boleh. buat, saya ingatkan macam atlet ni fokus kat atlet je. Tapi bila tengok balik, you can boleh buat benda lain juga. Tapi video analysis tu agak unexpected sebab saya rasa macam tu lebih kepada macam tak semua orang ada benda tu. That kind of betul. So far untuk sekarang ada je yang tak boleh pegang laptop lagi. Tak pandai, maksudnya tak pandai pegang laptop lah. Oh ya ke? Masih lagi? Ya, masih ada lagi. Sebenarnya. So benda tu membantu lah kalau multimedia ni kan. Kalau at least tahu buka Microsoft Word pun dah cukup. Sebab ramai semua mungkin biasa pegang PC. Pegang phone. Yes. Phone lah. So jarang pegang PC. Betul. Buat design poster pun dalam Editing phone. editing semua kan tu apps tu. Semua kat situ. Saya tengok satu show ni, nama dia macam saya lupa lah nama show. Tapi dekat Amazon. Dia tunjuk lah macam mana Jose, time tu Jose dekat Spurs. Betul. Saya rasa saya lupa nama show tu. Dia main dia ni Jose tunjuk lah backroom staff semua, lepas tu keadaan macam mana manage team time tu. Dia tunjuk video analysis. Okay, ni ada mistake ni. Kalau kau pergi pas sini, Pogba boleh pas sini. Dia tunjuk tu. Dia bukannya buat, dia buat tu. Orang video analysis dia buat. Video analysis buat. Dia orang buat gathering ramai untuk tengok analysekan gameplay dia. Yes, betul. Untuk fight next game tu semua mati. So training benda-benda based on yang mistake tu lah. So abang rasa sebagai abang kan coach kan, abang ada terlibat tak dalam bahagian tu juga? Ke abang lebih kepada macam bagi motivation ataupun encouragement kepada so far kalau academy just motivation je. Just macam untuk account B ni sebenarnya more to basic je. Video-video ni yelah budak-budak ni tak faham apa yang kita maksud tau. So apa yang penting grassroots ni basic je. Sama macam dekat Jepun. Jepun ni dia
Jepun Cina. Ada tengok, pernah tengok video Cina menangis tu kena nyak dengan coach dia. Pingpong kot. Rasanya rasanya pingpong. Dia bukan pukul lah, dia macam ni paksa. Pressure. Pressure. Oh. Gimnastik tu yang kangkang sampai habis tu. dia ya, tekan gitu. So Lepas tu dia bijak. itu dah macam teruk sangat lah kan. Itu more to basic lah sebenarnya. Kalau saya, kalau akademi, kalau macam yang coach yang luar ni just macam training je. Tak ada video analisis, sebab yang mostly yang invite saya untuk training just macam kerajaan punya apa majikan apa je, just untuk one day je, tak ada. Saya tak pernah bawa lagi yang Malaysia Premier Futsal League yang macam IPT ke, tak pernah lagi. So far tak ada lagi. Interesting. Tapi kalau saya, video analisis tu sangat membantulah. Which is player ni kalau dah habis game, dia balik terus dah lupa dah semua. Dah pasal game tadi, menang ke kalah dah lupa dah apa yang dia buat tadi semuanya. So video analisis ni sangat membantu lah sebenarnya. Dia tengok balik, oh ni semua. Sebab saya pun pernah jadi player kan. Kalau national pun kita ada video analisis juga sebenarnya. Tengok, oh aku sini salah ni kan. So dapat tengok balik. So video sangat membantu lah. Penting lah multimedia. Sangat penting multimedia. Multimedia tu sangat penting. So siapa nak join bahagian-bahagian ni, multimedia dulu ya. Multimedia dulu kan. Apa multimedia? Ya, apa-apa sekarang multimedia. Boleh ambil Sekarang gambar. buka mata pun dah tengok handphone dulu. Multimedia. Handphone tu bukan multimedia. Betul. So yang siapa cakap tu salah tadi. Yang tu masuk multimedia tu. Saya baru time tu kan kita lepas PKP. Lepas tu orang kata time tu tengah media ni macam orang kurang lagi. Lepas tu ibu kata, kau ni Apa masuk kurang? je. Semua Shopee time tu. Shopee bukan multimedia. Betul? Kita tengah fikir. Habis duit kat situ je. Sebelum kita pergi masuk ke World Cup punya soalan, Demam World Cup. Kita buang kita. Yes. Nanti kita nak borak pasal World Cup. Saya tanya soalan Dini ni. tahu World Cup. Saya tanya soalan ni, jawab je. Tapi nanti kita jawab yang detail tu kita jawab nanti. Okay. Saya tanya kan. Nanti Saya tanya abang Aku dulu. kena tanya ke? Tak, saya tanya abang dulu. boleh, Lepas tu boleh. sekarang aku tanya kau. Kau kena jawab lah. Tak tahu, kau sebut je lah nama ni Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Okay. Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Kenapa? Nanti kita tanya kenapa Nanti kita tanya. Takut. Okay. So tadi kita carry on balik soalan pasal Messi dan Ronaldo. Kita tak nak lah terperinci sangat sebab kejap lagi nak sambung lagi tanya pasal World Cup kan. Demam World Cup. Kenapa abang pilih Ronaldo? So orang sering kali diorang cakap macam diorang kaitkan diorang ni tau, siapa god lah semua kan. Dia sebenarnya dua-dua ada kelebihan masing-masing. Betul. Bagi saya lah. Messi talented player. Yang Ronaldo ni, kalau korang training macam dia, jaga badan macam dia, pemakanan semua kat recovery, jadi macam dia. So comparison antara diorang tu bagi saya dua ni. Talented dengan kalau kau training macam ni, kau dapat macam ni. So saya lebih prefer macam ni. Sebab dia punya struggle tu, bukan yang talented tak ada struggle lah, dia juga struggle dia. Tapi yang ni, yang kita boleh relate lah. yang kita boleh relate tu dengan kita punya harian kita, macam pemakanan, recovery, semua ini Ronaldo. Itu yang saya inspired dengan Ronaldo ni sebenarnya. Dia punya disiplin kita tak boleh ikut lah senang cerita. Kita makan pun kita bedal dia apa. Dia nak, kalau ada satu video tu kot, Coca-Cola nak PC kot, Coca-Cola. Dia tolak. Itu pun dah kita boleh nampak dah kat situ kan. Dia punya pemakanan recovery tu jangan tengok ni lah, memang gila-gila lah ni. Bangun pukul 4. Saya tengok Netflix tu kan. Jujina punya Netflix, dia punya partner tu kan. Dia bagi tahu Ronaldo punya schedule semua, bangun pukul 4, buat ni, buat tu. So far semua dia ada chef sendiri. So pemakanan semua jaga, tak adalah oil semua ni semacam kita kan. So inspiration tu datang dekat dia tu, sebab tu lah saya pilih Ronaldo lah. Dia punya disiplin tu very, kita tengok sendiri lah semua. Ya, betul. Tengok. Tapi ada pendapat masing-masing lah. Itu pendapat saya lah. Sebab bila abang mention pasal benda tu, dia ada juga mention dekat dalam interview, kata yang apa ni, ada je player macam nak ikut style dia tau. Betul. Ikut cara buat apa dia semua, tapi dia bagi blueprint tu orang tak ikut 100%. Consistency tu yang dia punya mental tu lain lah. Betul. Kenapa pilih Ronaldo? Aku dah gelak. Sama lah. Mungkin sebab dia ada rupa. Dah tiba kan, orang tanya pasal dia, kita cakap serupa. Dia dah usang sikit Dah usang. Itu ayat siapa yang bagi usang itu hari?
Tapi kalau betul lah orang yang tengok ni kan, orang perempuan kalau pergi tengok orang main bola, korang tengok apa sebenarnya? Korang tengok apa? Korang tengok muka je kan sebenarnya kan? Korang bukan tahu pasal bola apa, korang tahu gol, tak siapa gol pun tak tahu. Kan? Celebrate. Saya dah fikir lain lah, tengok apa tu. Saya dah fikir lain lah. Kau bergaduh kasi kau bergaduh tapi tak tahu apa cerita. Kalau keluar kita, orang tengah cakap pasal apa tadi? Okay, sebab kita borak pasal Messi dengan Ronaldo. Okay. So kita relatekan lah dengan World Cup tahun 2026 ni. Yes. Jujur, saya nak tanya soalan ni kepada abang sendiri. Awak Ronaldo ke Messi? Oh, Ah. saya Ronaldo of course. Tapi saya tak boleh nak kata Messi is not better than Ronaldo. Betul. Faham. Sebab bagi saya macam Untuk sekarang Messi untuk lah. sekarang memang Ronaldo sebab saya Ronaldo. cakap kenapa tau. This is the last World Cup untuk Ronaldo. Sebab Dengan Brazil Messi. Neymar dah caw lah. Tak boleh buat apa. Tadi dah kalah. Kalah. Sedih gila. So Ronaldo this is the last chance sebab dia dari tahun 2006 start dia punya Betul career lah. tu. 6 World Cup. First World Cup dia sampai sekarang ni World Cup yang ke-6 rasanya. 6 World Betul, Cup, 6 World Cup. Lagi satu, interestednya Ronaldo ni, kalau tengok first game tu kita seri kan. Banyak kritikan yang kalau kita sendiri, kita dah bunuh diri rasanya. Kita dah mental lah kat Ya. situ. Second game tu dia boleh score. Dia boleh tu, score ya 2 Allah. biji. Jujur saya cakap saya nak nangis tu. Sebab saya tahu Ronaldo ni dia ada filosofi di mana kalau kau benci dia kat esok Lagi tu dia tunggu. power. Dia lagi dia nak bantai. Tu Dengan bagus Ronaldo lah. dia macam tu. Kita ambil positive side benda tu kan. Sebab memang dia ada proven dalam Yes, record pun betul. kalau dia dihentam oleh pandit ke apa ke, orang look down to him ke, Lagi dia power. keesokan game tu kau Dia tengok balas lain balik. macam gameplay dia memang bagi kau. betul. Walaupun 41 tahun. Ya, 41 tahun. Dah 41 tahun. Kita pun tak tahu ada ke tak lagi 41 tahun tu. Betul. Tak banyak lah. Even Zlatan pun last dia main bola. Zlatan 38 kalau tak silap. Zlatan sekarang jadi pandit kan dengan Thierry Henry. Thierry Henry. Sebab kita cerita pasal World Cup ni. Macam tadi saya cakap, saya prefer Ronaldo sebab Messi dah menang last year. Tiga Ronaldo. Messi dah menang dah last World Cup, so tak apa. So okay, pandangan abang tentang World Cup sekarang lah sebab bagi saya dekat USA, ada orang kata USA host agak macam tak berapa nice lah orang kata. Kenapa? Mungkin dia tak se-aura macam yang last World Cup. Oh, Even Qatar. Qatar pun ada Betul. isu tapi tak ada tapi ramai masih hype nak tengok. Macam Betul. USA ni macam dia tak se-hype yang before. Pandangan abang tentang pasal tu? Saya rasa masalah global juga kot sebenarnya. Pasal global. Dia ada Adakah sebab related. masa? Saya rasa macam yelah, kita pun tahu semua kan US dengan negara betul. haram tu kan. Yes. Dengan Palestin, saya rasa pun sebab tu juga kot main Mm. peranan. Sebab ada player Iran yang celebrate yang senapan tu pun kena balik sebenarnya. Kena balik kan. So ada isu dekat situ. So saya rasa masalah tu juga kot sebenarnya. So yang orang tak nak tengok ni, ada yang tak tengok ke apa kan. Yeah. Saya rasa related sebab tu juga kot. Jujur sebab saya pun fikir benda yang sama. Bila saya tengok World Cup untuk tahun ni, dia tak seseronok macam sebelum Before ni this. yang punya excited tau. Betul lah, betul. Sebab sekarang ni lebih pada macam okay tak apa, tunggu highlight. Tak tengok pun tak apa. Tak tengok pun tak apa. Sebab waktu pun lain, different. Sebab saya fikir pun dalam masa sama apa yang diorang punya the way they behave lah. Betul lah, Macam tu. betul. The way Tapi they kita behave. tak boleh sentuh sangat itu betul. sebab agak sensitif kan. Yes. So betul jugalah pandangan tu. Macam mana Dini? Dini tengok tak World Cup? Tak. Langsung highlight pun tak. Kenapa tak layan ke? Tapi tahu anak Ronaldo ni. Tak. Cristiano Junior. Tak. Sebab dia macam Sebab dia biasa rupa. kita kan multimedia sekarang kan media. okay. Tengok TikTok je. Yeah, betul Mesti kan? naik yang highlight je. So aku tengok yang highlight je lah, yang bola, sebab kita tak tahu kira bola. Yeah. So aku tengok highlight, oh Ronaldo, oh Messi, oh siapa. Tu je lah. Tahulah, at least tahulah. Sebab kalau Tak kosong. betul tak kosong lah at least. Tapi sebab abang dah pilih Ronaldo, of course pasukan pilihan abang adalah Portugal lah. Betul? Portugal. Portugal juga. Of course. Yeah, Saya Portugal. cakap, Portugal. Tapi favourite nak kan tahun ni Portugal Argentina final. Betul. Kalau itu jadi, Memang GOAT versus GOAT lah. yeah, betul. Tapi yang sedihnya kalau GOAT Messi tu menang lagi. betul. Sedih sikit Sedih sikit lah kalau Tapi dia menang itu lagi. final memang World Cup memang betul lah. Yang itu mungkin hype lah Gila, itu memang gila Agak-agaknya banyak tak orang time tu tengok. memang ramai ramai yang kumpul. Sebab orang kaitkan dua orang tu. Ya.
Sebab lepas dia rasanya tak ada siapa dah kot yang boleh jadi diorang tu apa role model. Betul. Macam kita ada Mbappe lain, Haaland semua lain-lain, semua macam tak ada inspire macam tak ada yang macam Dini dengan Dini. Messi dengan Ronaldo ni, macam saya cakap, Ronaldo ni inspire dia, training dia, recovery. Messi talented dia pun ada training juga, tapi dia punya dribbling, Ronaldo finishing, pelapis tu macam tak nampak kot. Betul. Tak ada kot. Tapi ada pandangan pelapis. Macam pelapis Zumi sendiri. Okey, jujur cakap Ronaldo dengan Messi memang tak boleh nak replace dah. Dia betul. punya aura sebab dia orang dah rivalry 16 tahun on the stage, on the same stage. Susah nak dapat orang yang sama. Sebab kalau kita pasal Haaland is just like that. Memang dia score, memang machine. Mbappe macam tu ini. Tapi nak yang kita tengok lepas tu rasa terinspirasi tu tak ada kot. Macam Messi dengan Ronaldo. Sebab kita bila tengok diorang tu kita macam mana tu diorang boleh main macam tu. Tapi kalau dengan Haaland macam fikir sebab diorang ikut juga. Anak saya pun Ronaldo, Messi, Neymar. Tengok tiga tu kan. Tengok tiga tu ini je. big three ni orang panggil. Tapi aku kena 2 tu je lah. Neymar semua perempuan tu. Neymar yang kepala bulat tu ke? Bukan. Botak tu siapa? Botak tu siapa? Tu coach dia. Oi, bila Neymar umur saya tau. Neymar umur sama umur 34. Tengok. Dah main World Cup dah. Tengok abang pun tak retire lagi lah, sebenarnya main lagi tau. Neymar pun dah habis dah last dance dia. Tak sempat. So apa yang paling mengejutkan abang tengok World Cup untuk tahun ni? Tim mengejut. Paling terkejut gila sebab saya rasa untuk tahun ni punya ada tim tu yang saya tak expect dia boleh sampai ke round of 32. Tu Cape Verde. Yes. Cape Verde. Dia ada rakyat dia 500,000 kalau silap. Tak dia sebanyak kita Malaysia berapa juta so far? 1-2 juta ke 3 juta tak ingat. 32 juta. 32 juta. 32 juta. Rakyat Malaysia sekarang. Dia punya rakyat 500,000 saja. Which is dia punya goalkeeper tu driver bus dengan electrician. Lah, tak tahu tu. Tapi tahu goalkeeper dia 40 tahun kan? 40 tahun juga. Vozinha. Dia bus driver dengan electrician. Lah. Tapi perform gila-gila tu. Betul. Itu nak relatekan dengan cerita podcast itu pada hari ni sebab dia lah jangan give up lah benda tu. Percaya lah. Percaya macam yakin je apa yang kau buat dalam hidup ni, percaya yang kau boleh buat. Kecaman akan datang, tapi just go je. Follow with the flow je. Tapi walaupun dengan negara macam tu kecil je tu, masuk World Cup tu pun dah kira macam besar dah tau. Betul. Sebab diorang pernah bertanding dengan Malaysia tau. Seri 1 sama kalau silap. Oh ya ke? Dekat mana Shah Alam Shah Alam So bila? baru juga. Masa time tu siapa skor Andy? This year tak ingat 2 tahun lepas kot. Tahun lepas macam tu. Tapi pernah friendly dengan Cape Verde. Macam mana pronounce dia? Cape Verde. Tapi itulah yang paling surprise team tu lah. Sebab dia dah buktikan yang negara kecil boleh menang hati satu dunia sekarang. Betul. Follower dia naik kan 50 juta. Vozinha dari berapa puluh je ribu naik sampai 50,000 ke 25 juta. Dia goalkeeper kat dunia ni paling tinggi follower. Orang kata apa? World Cup effect. World Cup effect. Okay. Sebab kalau saya fikirkan yang paling bagi saya yang terkejut bukan Cape Verde je. Tapi kesian sebab Japan out dulu. Tapi Japan bagi saya dark horse lah dia. Dia macam dia kan dia representatif Asia kan. So saya rasa terkejut sebab round of 32 tu biasanya sebelum ni mungkin round of 16 pun dia dah boleh duduk lah. Tapi fight tentu game tu fight dengan Brazil kan. Fight tentu. Tapi yang kita boleh proud as Asia yang Jepun lah. Social lah Jepun lah. So, macam saya cakap tadi, Diorang punya development tu grassroots tu sangatlah membantu sebenarnya. Daripada kecil sekolah rendah dah main padang besar. Betul. Tak ada yang small. So benda tu sampai ke besar lah dia buat ni. Cuba tanya. Aku tanya. Aku tanya. Aku tanya. Saya tengok
Cuba tengok kita punya soalan ni. Ada soalan ni. Saya nak dari soalan dah baca dulu. Kita ni gabung tak nampak. Santai baca. Okey, dari segi pembangunan pemain muda, apa yang negara kita patut tiru daripada negara-negara luar ni? Pembangunan macam saya cakap dia grassroots lah. Kena firm, kena proper, kena ada tempat training sendiri. Itu saya tempat training sini tu untuk konfederasi lah, macam kena ada satu kepala yang pegang tu betul-betul firm. Dia jangan minggu ni tukar-tukar, tak nak. Consistency lah, macam yelah kita nak lahir, kita bukannya macam talented macam Arif Haiman tu kan. Kalau okay, next siapa next Arif Haiman? Saya pun tak tahu. Masalahnya saya pun tak terfikir. Okay. Sebab tu kena cari daripada akar umbi tu. So daripada akar umbi tu sangat membantulah daripada segi very basic lah, for basic lah. Sebenarnya kita belajar ABC pun bukannya lahir-lahir dah belajar. Kita Wah, kena lahir-lahir beranak dah keluar ABC habis. Beranak tangis dulu. Itu je kita buat. So sama juga macam bola ni pun sama, futsal ke sama je. Apa-apa pun kena train dorang, train. Betul. Tapi goal age tu kena put banyak sikit lah input yang ni. Ada goal age 14 hingga 16 kalau tak silap. Itu very goal age yang kita boleh terima banyak. Betul. Kalau saya belajar lah macam instructor kan, golden age 14 hingga 16 ke 18. Dan tu kita boleh bagi input banyak. So that macam yang 14 ke bawah tu just bagi basic lah. So kita itulah menjawab soalan tu. Grassroots sangat penting lah. Grassroots ni kira macam orang kata wonder kid kena ada kat sini macam mana? Yeah, betul. Wonder kid. Kita kena ada wonder kid ke? Sebab yelah kelebihan masing-masing kan. So mana tahu yang tu dapat situ kan. As long kalau main kita tim pasukan ni kena ada chemistry. At least ada chemistry pun dah okey dah. Boleh. Facility rasanya contribute banyak tak? Facility. Betul, contribute banyak juga. Betul. Macam Jepun. Kita ada mana ada Jepun player yang dribble macam Neymar, Messi tak ada. Diorang main as a team. Sebab daripada kecil diorang macam tu, Jepun tu. So daripada situ diorang dapat benda tu. Tapi walaupun diorang kecil sebab ada Takefusa diorang tak ada besar. For example Takefusa Kubo itu sangat kecil tapi dia main dekat Spain kan. Ya betul. Perform gila perform gila sebab dia pun boleh cakap bahasa Spanish. Dia dari segi language tak ada memang kau team lah. Performance wise dia lawan dengan ramai orang yang sangat tinggi. Dia fizikal sangat rendah. Confident tu memang gila-gila. Japan is something different though. Something different. Apa ni? Okay, kalau saya bagi soalan ni mungkin abang boleh rasa seronok sikit, excited sikit. Kalau diberikan peluang untuk coach Malaysia, okay, apa yang abang akan buat dulu dekat tim tu? Apa yang kena lombat dulu? Saya tim dulu buat ni. Tim coach Malaysia. Kalau Malaysia masuk World Cup, lepas tu abang time tu pula jadi coach. So apa yang first thing abang nak buat? Tentu. Adakah lebihkan player muda ataupun akan ada player pengalaman dekat dalam tim? Kalau saya tak ada buat perubahan banyak pun sebab sebenarnya kalau bawa player muda terus pun susah juga sebab tak ada experience kan untuk main level ni kan. Untuk saya kalau saya balance lah. Balance squad lah saya kena ada leader. Yes, kena ada yang experience, kena ada yang guide untuk bukan daripada segi luar padang saja, dalam padang pun sama juga. So bagi saya itu perubahan je lah. Tak ada perubahan pun. Just daripada segi selection wise macam tu lah. Just macam mungkin balance, mungkin lebihkan senior sikit ke untuk sebab World Cup kan. Mungkin ada yang senior yang last untuk last year kemainan lah. Untuk experience dia pergi World Cup macam tu lah. Sebab kita sebab abang punya pendapat apa kekurangan apa kekurangan squad Malaysia sekarang untuk masuk World Cup? Sebab memang kita tak masuk World Cup. Betul. Apa kekurangan dia? Sebab adakah patut player-player Malaysia ni kita kena transfer pergi ke kelab luar daripada Malaysia ke macam mana? For you punya pendapat. Pendapat saya quality kot. Quality kita tak adalah jauh sebenarnya. Malaysia ni boleh je bersaing dengan kelab negara-negara lain. Cumanya mungkin exposure kot. Kena banyakkan friendly dengan kelab yang besar ke. Kelab pun boleh, negara pun boleh. Adakah kita lack of friendlies?
dengan klub-klub yang ataupun Ada juga. international? For me macam friendly tu kena tengok juga jadual diorang sebenarnya kan. Yelah, schedule lah. Macam schedule kan. Tapi so far untuk pergi ke World Cup ni saya rasa nothing possible lah. Boleh. Boleh sangat lah Malaysia pergi World Cup. Tapi sedih sebab Almost kan? kita Indonesia, almost. Tapi sedih sebab kita dah almost tapi ada recent scandal yang going on yang membuatkan kita. Tapi Itu no comment lah. no comment. Tapi no kita tak boleh nak kita pun nak, tambahkan benda tu. Tapi if you know lah. Ya YTJT lah. YTJT lah. But we Jadi can ni actually kena Google lah. Dini kena Google sikit yang tu. Tak Apa apalah, ni? itu kita manusia tak apa. Betul. So abang juga. abang Azwan part of JDT futsal team kan, Betul tak? lah. Sebelum ni. Sempat tak jumpa Tunku? Sempat. Sempat. Dah bersalaman semua, dah berborak Dah lah. bersalaman dah. How is it Tunku like macam depan-depan macam mana dia punya Dia personality? macam yang siapa yang tak jumpa lagi mungkin macam nampak dia tu garang kan macam tu kan. Tapi so far dia okey je sangat. Sangat very supportive daripada segi kebajikan semua sangat dia jaga. Very friendly lah. Tunku sebenarnya very friendly. Sangat okey. Bila first time jumpa dia, saya duduk macam ni gerak pun tak. Oh ya. Ya, saya takut. First jumpa dia masa nak masuk JDT kan. Dan second bawa piala lah. Lepas tu untuk dia punya tu memang dia okey lah. Ada Tunku memang very supportive, memang very friendly, humble lah, sangat humble. Dia okey je sebenarnya. Okay. Interesting tu. Saya tak pernah dapat jumpa. dapat untung lah dapat jumpa. Aku tengok pada jauh. Rezeki. Kita dapat tengok dari jauh, lepas tengok comment section orang semua condemn dia. Okey. Orang condemn lagi dia suka. Lagi dia suka. Dia ada cakap tak macam saya terbaca je komen. Tapi dia berkenal dia ni kan kenalan dia Ronaldo juga kan sebenarnya. Ronaldo dia world Messi, dia Messi. pernah jumpa semua kan, gambar-gambar dia, Neymar pernah jumpa semua. Dia bagus. Passion. Orang panggil passion. Interesting. Ni last contribution dia nak apa training center last. Dia katanya tak Last tahu contribution tak lah. tahu lah. Tapi dia memang passion punya orang lah. Macam kita kat Malaysia ni dia je lah. Okay. Apa ni? Banyak benda kita dapat. Banyak sebenarnya soalan. Aku tak tahu semua dah boleh tahu sikit. Balik dia buat team. Dari daripada World Cup sekarang kita tadi cerita pasal JDT, lepas tu nak tahu prediction ataupun mungkin abang Azwan mungkin sendiri ada apa ni own prediction lah sendiri kan. Apa ni rasanya siapa akan dapat Golden Boot untuk World Cup? Golden Boot. Messi. Kenapa? Sebab laluan dia mudah. Laluan mudah. Sebab tim Argentina memang banyak provide kat dia lah sana cerita. Yes, betul. Nampak kan macam dia nak skor kau cek Messi je. Macam tu. Nak free kick bagi dia, nak free kick. Kau nak menang bagi Messi macam tu. Macam tu je. So far saya lah dia lah. Saya punya pandangan Zumi pula macam mana? saya fikir Mbappe? kan. Haaland. Saya fikir Haaland. Boleh jadi Haaland lah, Lepas ni Haaland jumpa Norway lawan siapa next? Kena tengok balik lah next Norway. tu. Next lawan Norway. Mexico England. Agak Bukan. Saya tak pasti. Nanti saya nak check sini kan mengambil masa yang lama pula kan. Saya rasa Norway nanti saya rasa Haaland Haaland boleh jadi. Lamine Yamal tak nampak skor langsung. Mbappe tu ada juga skor. Sebab ada skor 2 ni kalau Brazil. Saya takut Ronaldo ni last minute je. Last minute Golden Boot. Dia pun gila kat Dia ni. boleh jadi gila. So pemain terbaik rasanya? Pemain terbaik pemain terbaik Mbappe lah. Pemain terbaik Mbappe. Sama pemain terbaik Mbappe juga. Mbappe. Raider Dini. Siapa Mbappe? Sama. Raider Dini. Sama. Sebut nama sini. Nah, Raider Dini. Macam main bola. Macam tu. Apa suruh dia main FIFA, FIFA boleh main. Main FIFA apa bangku lagi. Cerita pasal game sebab kita multimedia. Ah. Apa punya favourite game kalau bola sepak? Football Manager ke FIFA? FIFA. Sebab senang ke ataupun macam mana? Sebab boleh. Sebab senang untuk faham ke ataupun sebab Football Manager banyak fikir kan? Sebab saya player, saya senang main. Lepas tu saya malas nak fikir pasal analisis sini benda ni. Betul. Saya minat Football Manager. Ni suka MotoGP lain. Jauh tu teresa ni.
Okay, nampak tersenyum semua. Tersenyum. Orang kata dah happy finally nak habis. Kita kena meriah sikit. Meriah sikit. Kita punya perbincangan tadi memang betul-betul lain daripada yang lain lama. Bukan apa. Sebenarnya is a good thing sebab sebelum ni kami tak dapat nak cakap banyak sangat pun. Tapi bila dengan Abang Azwan, Sebelum ni banyak cakap. banyak cakap saya, tapi nasib baik Abang selamatkan kami. Dia biasa. Kalau depan kamera lain jadi dia. Luar set kita diam je. Betul. Dia ada macam aura lain dia punya dia aura. semangat tu. So Zumi, kita nak bagi soalan bonus. Soalan bonus. Soalan bonus. Soalan bonus. Yang Yang pasti mungkin bolehlah abang jawab. Kita bola insyaAllah. punya orang senang cerita. Okay, saya tanya dulu. Okay. Siapa paling overrated dalam World Cup untuk tahun ni? Overrated. France. Overrated Siapa? Overrated. Siapa overrated team? Okay, team boleh, tapi player? Player Okay, France overrated. Team player? Player Vozinha kot. Vozinha tak overrated bang. Sorry. Underrated. Sorry. Itu underrated Okay. Overrated ni. Siapa Overrated. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Boleh Lamine Yamal. Player Lamine Yamal. Paling Yes. overrated. Okay. Okay. Ada Dini. VAR buat bola lebih adil ataupun kurang seronok? Lebih adil. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita ada kontroversi dulu kan. Maradona pakai tangan skor. So kalau ada VAR, so mesti tak skor bola tu. Sebab kan skor tu dia menang World Cup. So tak adil kat situ bagi saya lah. Faham? Okay. Faham? Okay. Betul ke Messi dan Ronaldo ni tak ada pengganti? Betul. Betul. Kita dah bincang tadi. Kita dah bincang tadi Siapa pemain yang gaya dia paling abang suka? David Beckham. David Beckham. Sekarang ke apa? Tak kisah kan? Tak kisah. Okay, David Beckham. Sampai sekarang handsome kan? Oh, duk fikir handsome je habis lah. Dia tak sepak bola dah, tapi dia masih lagi tapi nampak saya handsome. minat dulu free kick dia lah, gaya dia. Okay. Oh, kira macam abang terinspirasi juga free kick dia. Betul. Dulu PJK pakai lengan panjang. Oh. Nak sama macam Beckham. Betul. Apa ni EPL, La Liga atau World Cup sendiri, mana yang pressure gila? World Cup. Betul? Setuju? Sebab kalau penalti tak masuk 4 tahun nak ngadap lagi. Ada dia 4 tahun sekali World Cup. 4 tahun sekali. Maksudnya sekali dah 4 tahun tu malu lah. Malu Betul, 4 tahun. Okay, kalau pilih satu striker untuk hidup mati satu perlawanan, siapa pilihan abang? Saya tahu jawapan ni. Semua tahu. Tahu lah siapa? Cristiano Ronaldo. Okay, so abang rasa bola Asia semakin hampir dengan Eropah atau masih jauh? Semakin hampir. Semakin hampir. So dalam World Cup pun Jepun dah prove dah benda tu. Setuju? So semakin hampir. Betul. Okay, kalau Malaysia layak World Cup suatu hari nanti, apa perkara pertama yang abang nak lihat berubah? Yang abang nak tengok benda tu berubah? Berubah. Pucuk pimpinan. Apa tu? Pucuk pimpinan kita. Pucuk pimpinan. FAM lah. FAM lah. FAM lah. Kita punya federations lah. Federation kita lah. Itulah saya nak tengok perubahan. Yes, saya nak perubahan juga. Saya setuju. Setuju. Okay. Izumi saya tahu je, Pak. Betul, saya tahu. Dia ada macam-macam. Kita YTJT. Oh, kasi dia pun YTJT. Ya. Okay. Nampaknya kita dah habis lah. Dah habis. Okay. Boleh tak nanti kita borak lagi? Boleh. Kita borak selepas ni. Borak selepas Tapi podcast. PM tepi. Okay, kita pun dah tamat punya perbualan hari ni. Saya nak mengucapkan dan Dini dan saya nak mengucapkan terima kasih sangat mana yang dah support The Borak Clan. Dari yang sebelum ni sampailah ke sekarang. Korang memang the best. Jangan lupa subscribe. Betul, jangan lupa subscribe. Tapi kita jangan cerita pasal tu dulu sebab kita nak bagi kita punya abang dulu bagi pesanan dekat semua. So macam dah tua sangat ni. Okay. Abang ada pesanan tak untuk diorang? Abang ada pesanan tak apa-apa untuk student lah. Student Okay.
So sebelum saya wish ni, saya nak terima kasih juga kepada host kita dua, Izumi dengan Dini. Sama-sama. Tapi terima kasih lagi. Terima kasih juga sebab datang Good. kita orang. Good. So pesangan saya simple je, just believe in your passion, in your dream. Biarpun orang nak kata pasal media ni, just go with the flow. Tak kisah korang belajar dekat mana pun, bukan uni pun, universiti pun. Yang penting after that, apa yang korang nak ceburi tu lagi penting sebenarnya. Lagi satu, circle korang kena betul. Circle very important. Sebab for me, alhamdulillah saya pilih sukan ni. Saya busy dengan career saya ni. Saya tak ada masa dah yang orang luar-luar tu. Nak pergi malam-malam tu tak ada. So balik saya penat, saya tidur. So circle penting. So lain daripada saya dengar cakap korang punya lecturer, sebab dia sangat membantu daripada segi korang punya assignment semua. Dia lebih korang macam, saya anggap dulu macam mak kita lah. Dia nasihat bukan sebab dia marah ke apa kan, dia nak tengok korang berjaya. Niat dia kat sini pun satu, benda ni pun dia nak tengok korang grow. Sebab tak ada platform, korang takkan ke mana. So itulah dia punya guide untuk student-student DMK. Good luck, belajar sampai habis, sampai graduate. Make sure CGPA korang bagus lah untuk ni. So last but not least, jaga solat, jaga betul. parents korang. So they want wish all the best untuk student semua. Saya kena letak ni dalam nota sebab nanti takut saya dah 34 tahun. Nanti kan takut saya dah 34 tahun datang balik sini orang dijemput. Saya kena cakap benda sama. Berapa tahun je lagi nak 34 ni, sekarang 26 lah. 7 tahun lama. Ye. Okay. Terima kasih semua. Sebenarnya subscribe. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share semua. Kita pun ada kat TikTok nanti. Tekan loceng. Betul, tekan loceng, notify. Kita pun ada TikTok, jangan lupa follow The Borak Clan dekat TikTok. Tapi kejap. IG ada IG. IG kita tak ada. Tak ada. The Borak Clan nama ada technical issue sikit jadi mana yang sedang tengok waktu ni, nama dia adalah Creative Ranger, tapi kita akan ubah balik kepada The Borak Clan lah. Pesanan ringkas daripada saya nanti pun bagi pesanan ringkas sikit. Pelajaran tak menghadkan impian kita jadi teruskan pelajaran, okay? So korang yang mana stay lagi belajar, korang ada sukan dekat luar, belajar tetap belajar. Sukan tetap sukan. Dua-dua kena jalan. Kalau lecturer marah, maknanya dia masih ingat kau. Kalau dia tak marah kau, pada muka kau. Tak dapat sijil lah kau. Okay, terima kasih. Kita salam dulu. Nampak begitu profesional lah. Nak salam. Thank you. Okay, terima kasih. Inilah culture kami dan inilah The Borak Clan. Saya Izumi. Saya Dini. Saya Azwan Ismail. Dan kami di sini mengucapkan selamat maju jaya kepada semua. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye. Clap your hands. Thank you.